Bismillahirrahmanirrahim ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, yang saya hormati tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada tengah hari ini adalah antara hari yang terakhir dalam daurah fiqh siam pada muka surat 194, membicarakan mengenai dengan hak asnaf, orang yang layak untuk menerima zakat. Majoriti di kalangan ulama berdasarkan ayat yang kita bacakan semalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Disebutkan 8 asnaf yang kita telah terjemahkan semalam. Majoriti di kalangan ulama fiqh berpendapat bahawa tidak boleh diberikan zakat kepada selain daripada golongan 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Menurut mazhab Syafi'i wajib diagihkan kepada semua golongan asnaf yang berhak untuk menerima zakat, bukan hanya terbatas kepada fakir dan juga miskin. Bahkan semua golongan 8 tersebut adalah wajib. Namun demikian, mazhab yang lain berpandangan memadai dengan sekumpulan. Sebahagian daripada 8 asnaf itu sudah cukup. Ibrahim An-Nakhai, guru kepada Imam Abu Hanifah, menyatakan jika zakat itu jumlahnya besar, maka diagih-agihkan kepada beberapa golongan asnaf, dan sekiranya zakat itu kadarnya sedikit, diberikan kepada satu golongan sahaja. Untuk 8 golongan ini, golongan yang pertama adalah golongan miskin. Orang yang miskin, golongan pertama dipanggil fakir. Innamas sadaqatu lil fuqara. Fakir ini dia lebih teruk daripada miskin. Contoh dia seperti seseorang yang memerlukan perbelanjaan sebanyak RM1,000 sebulan, menampung keperluan diri dia, anak dia, isteri dia, RM1,000 sebulan. Namun pendapatan yang dia perolehi adalah RM450 sebulan, kurang daripada separuh keperluan dia. Itulah dipanggil sebagai fakir. Kurang daripada separuh. Kalaulah perbelanjaan sebulan anak isteri RM2,000, gaji tak sampai RM1,000, maka itulah dipanggil sebagai fakir. Miskin, seseorang yang mempunyai pendapatan dia adalah RM2,000 sebulan. Padahal keperluan perbelanjaan diri, tanggungan anak isteri dia adalah perbelanjaan dia lebih daripada tu, RM2,000 lebih, RM2,500. Jumlah pendapatan yang dia perolehi melebihi separuh daripada perbelanjaan yang sepatutnya. Perbelanjaan anak isteri RM2,500 sebulan, tapi gaji dia ada RM1,500. Mana lebih daripada separuh lah. Lebih daripada separuh. Tapi kalau gaji dia kurang daripada separuh, itu dipanggil fakir. Golongan yang ketiga adalah dipanggil sebagai amil. Amil zakat ini mereka yang terdiri daripada pegawai-pegawai, petugas yang perlu dibayar gaji, dibayar upah hasil daripada pekerjaan yang mereka telah uruskan. Mereka uruskan harta zakat. Sama ada bahagian pemungut yang mengumpulkan zakat, yang menjaga, yang mengawal, yang mencatat, menghitung, yang key in dalam sistem, semua sekali.
mereka ini juga berhak untuk mendapat portion daripada zakat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ganjaran atau bahagian daripada harta zakat kepada mereka semua yang saya sebutkan tadi, untuk amil zakat. Al-Quran juga menekankan golongan para amil ini, meletakkan kedudukannya sebagai yang ketiga selepas fakir dan juga miskin. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin. Ini menjadi hujjah bahawa urusan zakat bukanlah tugas yang dipikul oleh seseorang individu tertentu. Sebaliknya, dia adalah satu tugas daripada beberapa tugas daripada sesebuah institusi. Dia tak boleh seorang. Kalau seorang, memang akan berlaku penyelewengan selamanya ataupun berlaku kesilapan. Tapi kalau ramai yang menguruskan orang ni bahagian ni, maka kuranglah berlaku kesilapan dan kuranglah berlaku memonopoli harta zakat ini. Pemerintah perlu mengurus, mentadbir urusan zakat di bawah satu sistem yang tersusun, yang terpilih. Memilih pegawai yang layak, yang terdiri daripada orang yang memungut, menyimpan, menjaga, mencatat, kira, agihkan, orang yang memantau siapa betulkah dia asnaf ataupun tidak. Semua ini perlukan kepada kos, bukan secara percuma, untuk pergi melihat, untuk siasat, untuk buka kertas kerja. Sebab itu amil zakat ni tak kira amil zakat fitrah ataupun amil zakat biasa. Terutamanya contoh zakat fitrah ni RM7, minima RM7. Ada yang RM21, ada yang RM14. Contoh orang nak bayar RM14, dia bagi RM15. Dia kata RM1 ni tak apalah, bagi kepada amil zakat lah. Hukum dia haram. Haram kepada amil zakat walaupun dia tak minta. Amil zakat tak minta pun RM1 tu, tetapi sebagai sadduz zari'ah, dipanggil menutup pintu keburukan. Pernah berlaku kepada Nabi, kepada amil zakat Nabi, dia pungut zakat. Bila dia pungut zakat semua, dia kata, okey, wahai Rasulullah, ini adalah harta zakat, ini harta aku. Nabi kata, macam mana dia boleh dapat harta zakat, harta dia? Kemudian Nabi kata dekat dia, kalau kamu tidak memegang jawatan ini, adakah kamu akan dapat portion ni? Jadi kalau kamu tak memegang jawatan sebagai amil, sebagai orang yang memungut zakat, ada tak orang akan datang kepada kamu bagi duit ni? Kalau tidak, maka jangan ambil duit tu. Kita duduk di atas kerusi amil zakat, pagi petang, ada lebihan RM1, RM14 bayar zakat fitrah. Orang tu bagi RM15, RM1 dia tak ada, ataupun amil zakat tak ada duit RM1, jadi orang tu pun nak halalkan RM1, maka tak dibenarkan untuk ambil. Kalau kita tak kerja amil, tidak duduk sebagai amil zakat, dia tak akan bagi duit kepada kita. Sebab kita memegang jawatan, maka dia bagi duit itu hukumnya adalah haram, sebagai menutup pintu keburukan. Sebab itu selalunya kita pergi di kaunter amil zakat ini, di sana ada satu tabung ataupun balang. Dia rasa dia tak nak ambil baki, masuk duit dalam balang tu, bukan untuk amil, untuk balang tersebut. Tak kiralah balang tersebut ditulis untuk pengurusan masjid ke, untuk sedekah apa ke, terpulang. Tapi bukan masuk untuk amil semata-mata. Hukum mengagihkan zakat sendiri tanpa dibayar kepada amil. Ulama fiqh bersependapat bahawa pemerintah mempunyai kuasa untuk memungut, mengagihkan zakat daripada harta zahir. Harta zahir termasuklah ternakan, binatang ternak, tanaman, buah-buahan. Sekiranya pemerintah meminta zakat-zakat tersebut ditunaikan, hukumnya wajib. Wajib bagi rakyat, bagi orang yang di bawah negara tersebut membayar kepada pemerintah. Kalau sesebuah negeri menyatakan rakyatnya perlu bayar zakat di pejabat zakat, kepada amil zakat, maka hukumnya wajib. Sebab pemerintah, arahan daripada pemerintah, hukumnya adalah wajib. Adapun harta batin, harta batin ni maksudnya emas, perak, mata wang, barang perniagaan, ataupun zakat fitrah. Maka ulama berbeza pandangan mengenai dengannya.
Ulama dalam mazhab Syafi'i menyatakan pemilik harta hendaklah mengagihkan sendiri zakat harta batin, iaitu emas, perak, perniagaan, zakat perniagaan, zakat fitrah, menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, agih sendiri. Sementara satu pendapat lagi mengatakan zakat fitrah termasuk harta zahir. Maksud harta zahir adalah bayar kepada amil zakat. Menurut pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, berdasarkan perhatiannya terhadap nas Al-Quran, dalil daripada syariat yang menetapkan zakat adalah urusan pemerintah ataupun urusan kerajaan Islam tanpa membezakan antara harta zahir dan juga batin, maka dengan itu wajiblah kerajaan menguruskan urusan zakat, tak kira harta tersebut zahir ke batin. Inilah kaedah asal bagi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Kebanyakan ulama fiqh semasa juga, ulama kontemporari, berpandangan bahawa pihak pemerintahlah yang sepatutnya mengendalikan urusan zakat. Tak perlu kita bagi direct, yang kita bagilah kepada amil, kepada pejabat zakat. Sebab mereka yang akan menguruskan urusan pentadbiran, urusan kewangan zakat. Asnaf yang keempat adalah dipanggil mu'allaf. Mu'allaf ni golongan yang dilembutkan hati mereka untuk masuk agama Islam. Jinakkan hati mereka, diberikan bahagian daripada zakat kepada mu'allaf sebagai satu dorongan, motivasi dan menambahkan keyakinan dengan serta perasaan adanya orang Islam yang membela nasib mereka. Bila dah masuk Islam, dalam miskin, masuk Islam tak bagi apa-apa pun. Jadi seolah-olah tak ada pun orang prihatin terhadap orang ni. Tak ada agama, tak ra'i pun terhadap orang ni. Jadi dia boleh murtad balik. Sebab itu agama Islam kita ra'i. Orang yang masuk dalam agama Islam kita ra'i sepenuhnya. Walaupun sebelum ni dia lah samsing, dia lah orang yang jahat, tapi bila dah masuk Islam, seolah-olah bayi yang baru lahir, bersih, maka kita akan bagi portion kepada dia, walaupun dia bukan di kalangan orang miskin, tapi ada hak asnaf dalam al-mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Ulama membahagikan golongan mu'allaf ini kepada dua, iaitu muslim dan juga bukan muslim. Mu'allaf daripada kalangan Islam, golongan yang baru masuk Islam, mereka diberikan bahagian daripada zakat agar bertambah mantap keyakinan dia terhadap agama Islam. Yang kedua, pemimpin dan juga tokoh masyarakat. Pemimpin ataupun tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam. Pemimpin mestilah banyak duit selalunya, tapi kita bagi juga zakat. Ataupun sebab pemimpin ini selalunya mempunyai kenalan ataupun sahabat-sahabat di kalangan bukan Islam, yang diharapkan mereka boleh juga turut ikut dia masuk Islam. Bila sebut tentang pemimpin, pengaruhnya kuat, mana follower dia banyak lah. Bila mana dia masuk Islam, kemungkinan antara follower dia ratusan ribu tu, paling kurang pun mungkin 100-200 orang tu adalah ikut dia. Orang Islam yang berada di perbatasan sempadan negara musuh, orang Islam tapi berada di perbatasan sempadan dengan negara musuh, diberikan zakat agar mereka tetap dalam mempertahankan umat Islam yang lain di belakang mereka. Beri zakat kepada negara yang orang Islam yang jaga perbatasan, orang Islam yang berada di perbatasan sempadan, diberikan zakat kepada pihak musuh sana. Sebab apa? Supaya jaga orang Islam ni, jangan apa-apakan mereka. Ada golongan kedua dipanggil mu'allaf daripada orang yang bukan Islam. Mereka yang diharapkan daripada pemberian zakat dapat mengislamkan mereka. Maksudnya kita bagi mereka zakat, mereka akan masuk Islam, potensi mereka itu tinggi, boleh juga. Ataupun yang kedua, mereka yang dikhawatiri akan kejahatannya, mana dia antara manusia yang jahat, dan kalau tak diberikan zakat mungkin akan tak dapat dihentikan kejahatan dia, maka boleh diberikan zakat. Setengah ulama berpendapat atau berpandangan bahagian mu'allaf ini, yang mu'allaf yang belum masuk Islam, hanya diberikan kepada golongan yang muslim sahaja. Bahagian mu'allaf ini hanya diberikan kepada golongan Islam sahaja, muslim. Yang tak Islam tak diberikan. Golongan yang kelima dipanggil ar-riqab. Ar-riqab ni pemberian zakat bertujuan untuk memerdekakan mereka daripada perhambaan. Pada zaman sekarang dah tak ada perhambaan. Syekh Sa'id Rashid Ridha dalam tafsir Al-Mannar
menyebut bahawa diharuskan menggunakan zakat di bawah ar-riqab ini untuk golongan hamba, bagi memerdekakan bangsa, merdekakan negara Islam yang dijajah daripada diperhambakan oleh penjajah. Pendapat ini juga disokong oleh Syekh Mahmud Shaltut, iaitu Syekhul Azhar. Diluaskan makna perhambaan individu kepada perhambaan bangsa ataupun negara. Dan pada zaman sekarang, pernah tahun lepas khutbah di negeri Selangor, khutbah Jumaat, dibacakan tentang zakat ar-riqab untuk golongan transgender. Mereka ini diberikan zakat untuk memulihkan mereka, tapi selalunya tak diberikan kepada individu, tapi diberikan kepada satu NGO ataupun orang yang menguruskan, yang pusat yang menguruskan, yang memulihkan mereka. Golongan yang keenam dipanggil al-gharimin, mereka yang mempunyai hutang, tidak memiliki harta yang mencukupi nisab, tapi ada hutang. Orang yang ulama bahagikan golongan al-gharimin hutang ni kepada 3 golongan. Golongan pertama, mereka yang berhutang untuk keperluan diri dia. Golongan kedua, mereka yang berhutang untuk membaiki atau membantu orang lain. Dia hutang tapi untuk menyatukan di antara 2 puak yang bergaduh, 2 pasukan yang bergaduh, 2 bangsa yang bergaduh. Orang yang berhutang kerana menjamin orang lain, dia jadi garantor. Dia jadi garantor. Kemudian last sekali orang yang dia jamin tersebut tak bayar, last sekali dia pun tak mampu bayar. Itu pun dipanggil sebagai al-gharimin. Ataupun bisnes dia besar, tetapi disebabkan kebakaran yang berlaku, yang api yang menjilat seluruh harta benda perniagaan dia, habis, jatuh, tersungkur bisnes dia, itu pun dipanggil sebagai al-gharimin, orang yang berhutang. Sebab habis, dia tak semua barang yang diambil ni semua telah dibayar. Ada yang tak bayar lagi tapi tak mampu bayar, tak boleh nak pusing balik keuntungan dan juga modal kerana semua telah dijilat api. Termasuklah zakat kepada mangsa banjir ataupun mereka yang ditimpa musibah. Kebanyakan ulama memasukkan golongan seperti ini dalam asnaf al-gharimin, sebab mereka ni orang yang berhutang. Sebahagian ulama meletakkan syarat bahawa jenis hutang yang mengharuskan untuk menerima zakat adalah yang bersifat darurat dan keperluan. Bukanlah hutang. Kalau ikut hutang, semua manusia ada hutang. Hutang. Okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an
Untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang zakat, selalu bila kita bayar zakat di pejabat zakat, mereka akan bagi beberapa peratus portion dia untuk kita. Kita bagi sendiri, agihkan sendiri. Di sini dalam satu hadis menyebutkan as-sadaqatu 'alal muslim sadaqah. Sedekah beri zakat kepada seorang Islam yang lain adalah sedekah. Wa 'ala zil qarabah sadaqah wasilah. Ada pun memberi kepada kaum kerabat. Orang yang susah, anak saudara kita susah, adik-beradik kita susah, sepupu sepapak kita susah, maka kita bantu dia terlebih dahulu kerana dia mendapat dua ganjaran. Ganjaran menghubungkan silaturahim dan juga ganjaran sedekah atau ganjaran zakat, pahala zakat. Jika seseorang asnaf, dia asnaf zakat tapi dia ada dua golongan. Satu golongan miskin, satu lagi golongan lain lah, tak kira lah sama ada dia ar-riqab ke dia ataupun dia ibnus sabil ke, dia tak boleh himpun dua-dua, dia kena ambil satu je. Sebab Quran tak gunakan au, Quran gunakan wa dan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Harta zakat ni untuk fakir dan miskin. Dia tak guna fakir atau miskin, dia nak ambil dua-dua portion untuk bahagian dia. Itu tak dibenarkan. Kemudian zakat ini wajib diberikan kepada, ini bukan zakat fitrah, zakat pendapatan atau zakat simpanan, adalah di mana harta tu disimpan, di mana rezeki kita mencari rezeki, kita bayar di situ. Berdasarkan sabda Nabi, fa'alimhum, ajarkan kepada mereka, Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, ajarkan kepada mereka, anna alaihim sadaqah, wajib ke atas mereka itu zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, diambil daripada orang kaya di kalangan mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan, diberikan kepada orang yang fakir di kalangan mereka. Mana dalam negeri yang sama. Kalau berpindah zakat, berpindah harta zakat, dia zakatnya di sini di wilayah persekutuan tapi bayar di Perlis contohnya, untuk pindah zakat ni tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan untuk pemindahan zakat. Di mana harta kita disimpan, di situ kita bayar zakat. Tak boleh untuk kita pindahkan zakat. Jadi pejabat zakat pun sama, dia tak boleh pindah suka-suka hati. Kalau dia berada di pejabat zakat wilayah persekutuan, pentadbirannya daripada A sampai Z semua lain daripada negeri-negeri yang lain, dia tak boleh share dengan negeri lain. Cuma kita katakan sekiranya ada keperluan, ada desakan, kemaslahatan, maka itu dibenarkan untuk pindahkan zakat. Memindahkan zakat itu dibolehkan jika ada kemaslahatan dan keperluan. Kalau tanpa apa-apa sebab, maka tidak dibenarkan sama sekali. Syarat-syarat untuk seseorang mendapatkan zakat ini sebagai asnaf, perkara yang pertama sekali dia kenalah Islam. Sebab dalam hadis Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal, Nabi kata ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah, dakwah mereka kepada persaksian tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sekiranya mereka taat, maka kamu bagi tahu kepada mereka, Allah Ta'ala fardukan kepada mereka zakat, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil zakat daripada orang kaya di kalangan orang Islam dan diberikan juga kepada orang fakir di kalangan orang Islam. Itu sebagai dalil syaratnya kena orang Islam. Perkara yang kedua, zakat ini tidak mendapat nafkah, mana orang tersebut bukan bawah tanggungan dia. Kalau orang tersebut bawah tanggungan, kita bincangkan semalam, kalau bawah tanggungan dia, tidak dibenarkan untuk dia mendapat zakat. Contoh, saya nak bayar zakat kepada anak saya, jadi itu tak dibenarkan, seolah-olah saya nak mengambil kesempatan. Nak mengambil kesempatan pun, nak gugurkan zakat, nak gugurkan nafkah, bayar zakat. Sebenarnya zakat lain, nafkah lain. Bila anak, kita wajib bayar nafkah kepada dia, pemberian, makan, minum dia, baju, pakaian, semua sekali kita berikan kepada dia. Tak ada pun istilah untuk kita bayar zakat kepada dia. Bila bayar zakat, bermaksud kita nak mengambil kesempatan, nak ketepikan nafkah. Zakat isteri, jika isteri seorang yang kaya, suami pula miskin, maka tak boleh. Apa yang tak boleh? Tak boleh, boleh hukumnya mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i. Sebahagian mazhab tak membenarkan isteri bayar zakat kepada suami. Dalam mazhab Syafi'i boleh. Boleh apa? Isteri membayar zakat kepada suami. Sekiranya suami tadi miskin,
isteri kerja besar, gaji besar, manakala suami ni tak ada pekerjaan, ataupun pekerjaan hanya bisnes yang kecil-kecil dia, jadi tak ada pendapatan tetap, maka boleh beri kepada suami zakat dia. Sebagaimana disunatkan kepadanya memberi zakat kepada anak-anaknya yang jika mereka fakir atau miskin. Ini yang kita bincangkan tadi, kerana dia membabitkan, menghubungkan silaturahim yang ada kena-mengena kita berikan keutamaan. Perkara ini pernah berlaku kepada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Ini semua adalah rentetan daripada kisah Zainab duduk di masjid, kemudian Nabi memberi tausiah, memberi ceramah lah. Nabi kata, tasaddaqna min huliyikunna, hendaklah kamu sedekah, zakatkan barang perhiasan yang kamu pakai. Barang perhiasan ni sebenarnya wajib zakat juga. Cincin, gelang emas, cincin emas bagi orang perempuan lah, lelaki tak boleh pakai. Barang emas lelaki tak boleh pakai. Perempuan ni dia wajib sekiranya melebihi daripada uruf, kadar biasa. Kadar uruf ni mengikut perbezaan negeri-negeri. Ada negeri yang mana uruf zakat perhiasan mereka ada yang 80 gram, ada yang 100 gram. Ada satu negeri ni dia tak ada batasan uruf, pakailah berapa ratus gram pun tak apa, barang perhiasan tak dikenakan zakat. Tapi selalunya setiap negeri dia ada uruf, sekiranya melebihi uruf tersebut maka wajib bayar zakat. Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia nak bayar zakat ni, dia nak bayar zakat sebab Nabi suruh bayar zakat, zakat perhiasan. Ayu jazi anni an unfiq ala zawji wa aitam fi hajri min as-sadaqah. Kemudian dia tanya, adakah memadai sah hukumnya sekiranya aku membayar zakat ini kepada suami aku dan juga kepada anak yatim yang di bawah jagaan aku. Zainab ini isteri Abdullah bin Mas'ud, dia pun ada anak yatim juga, jaga anak yatim yang kematian ayah. Dalam masa yang sama suami dia pula miskin. Kemudian fadakhala fasa'alahu, bila mana dia bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud, kamulah tanya Nabi boleh ke tak aku nak bayar zakat kepada kamu. Abdullah bin Mas'ud mana nak tanya Nabi, malulah dia, seolah-olah ada kepentingan diri nak tanya, seolah-olah nak menggambarkan dia ni orang tamak harta. Sebab itu dia tak nak tanya kepada Nabi, ataupun untuk menjaga iffah, ataupun nak menjaga kehormatan diri lah. Bila dia bertanya kepada Nabi, masalah tu kena pada diri dia pula, jadi dia rasa malu. Maka dia bagi tahu kepada isteri dia Zainab, kamulah tanya, kamulah bertanya kepada Nabi. Zainab pun pergi. Bila nak pergi ke rumah Nabi ni, dia mendapati ada seorang wanita Ansar yang berada di pintu tersebut. Berada di pintu tersebut. Kemudian secara kebetulan Bilal bin Rabah lalu. Bilal bin Rabah lalu, dia tanya ada apa-apa keperluan ke? Kemudian Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud kata, aku nak tanya satu soalan kepada Nabi, boleh tak isteri membayar zakat kepada suami dia? Maka Bilal bin Rabah kata, tunggu dulu bagi aku masuk berjumpa dengan Nabi, tanya Nabi. Sebelum Bilal bin Rabah masuk bertanya Nabi, Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, dia kata, aku nak minta satu permintaan kepada kamu, rahsiakan nama aku, jangan beritahu siapa orang yang bertanya. Sebab Zainab pun malu juga. Sebab kalau sebut Zainab, maka Nabi akan tahu Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian pada ketika itu Bilal bin Rabah tanya kepada Nabi, boleh tak bayar zakat kepada isteri ni? Isteri bayar zakat kepada suami. Apa jawapan Nabi? Nabi kata, siapa yang bertanya? Maka terpaksalah Bilal bin Rabah bocorkan rahsia. Asalnya dia pegang rahsia ni, tapi terpaksa bocor sebab permintaan daripada Nabi wajib. Istajibu lillah war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Bila Nabi tanya wajib jawab, tak boleh sembunyi-sembunyi. Siapa yang tanya? Dia kata Zainab. Nabi kata ayyu zanayib. Zainab. Yang mana banyak Zainab? Isteri Nabi ada nama Zainab, dua orang nama Zainab, Zainab binti Jahash dan juga Zainab binti Khuzaimah. Kemudian anak Nabi ada nama Zainab, cucu Nabi pun ada nama Zainab. Zainab ni banyak, Zainab yang mana satu. Kemudian Bilal bin Rabah kata Zainab binti Zainab isteri kepada Abdullah bin Mas'ud.
Maka Nabi kata boleh. Sebab apa boleh? Kerana dapat menghubungkan, dapat dua ganjaran, dapat pahala zakat dan juga pahala menghubungkan silaturahim. Berdasarkan daripada hadis ini, maka ulama menyatakan dibenarkan dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan suami membayar zakat kepada isteri, membayar zakat kepada suami tu. Sebab satu formula yang penting, iaitu setiap orang yang bukan bawah tanggungan kita, maka kita boleh bagi nafkah. Suami bukan bawah tanggungan isteri. Isteri tak ada kena-mengena pun, tak perlu bayar satu sen pun kepada suami. Mana bukan bawah tanggungan isteri, suami ni. Isteri yang bawah tanggungan suami. Namun begitu boleh diterbalikkan, iaitu selalunya suami bagi duit kepada isteri, tapi isteri boleh bagi duit kepada suami sebagai atas nama zakat. Kemudian ada orang yang mana kita tak boleh, orang dewasa, anak yang dewasa yang boleh kita bagi zakat, yang cacat, yang tak mampu bekerja, tak boleh bekerja, cacat, boleh juga kita bagi zakat kepada dia. Kemudian orang keturunan yang tak boleh menerima zakat dipanggil keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib. Keturunan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib ni keturunan Nabi lah, kita panggil Sayyid, Syarifah, semua tu adalah keturunan Nabi. Mereka ni tak boleh menerima portion daripada zakat, berdasarkan daripada sabdaan Nabi SAW, innama Banu Hashim wa Banul Muttalib syai'un wahid wa syabbaka baina asabi'i. Maka Nabi telah tashbihkan, Nabi telah satukan kedua jari Nabi. Banu Hashim, Banul Muttalib ni ada satu daripada keturunan yang satu, keturunan Nabi. Mereka tak boleh terima portion daripada harta zakat. Dalam Quran sebut wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidzil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil. Ketahuilah harta ghanimah ini adalah milik Allah, 1/5 daripadanya adalah milik Rasul dan juga milik zil qurba. Zil qurba ni maksud milik kaum kerabat Nabi, iaitu milik Banu Hashim dan juga Banu Muttalib. Mereka dah ada portion untuk harta fai ataupun harta ghanimah, harta rampasan perang. Sebab tu mereka tak ada lagi portion untuk harta zakat. Pernah dalam satu hadis Nabi menyatakan inna hadhihi sadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin. Sesungguhnya zakat ini adalah harta kekotoran manusia, tak halal bagi Muhammad untuk mengambil harta zakat, dan juga tak boleh kepada keluarga Muhammad, keturunan Nabi Muhammad untuk mengambil daripada harta zakat. Pernah satu kali cucu Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu mengambil kurma zakat. Kurma zakat dia masuk dalam mulut dia. Maka Nabi kata kikh liyatrahaha thumma qala amma sya'arta anna la na'kul sadaqah. Nabi kata luahkan daripada mulut kamu. Luahkan kurma tersebut, sebab kamu telah memakan kurma zakat. Tidakkah kamu tahu bahawasanya kami, iaitu keturunan Nabi Muhammad ini, dipanggil sebagai Ahlul Bait, tidak dibenarkan untuk memakan harta zakat. Sebab tu pernah ditanyakan kepada Nabi, pernah diberikan kepada Nabi sesuatu hadiah, Nabi akan tanya dulu, ini adalah hadiah ataupun sebagai sedekah. Nabi tak terima sedekah, Nabi tak terima zakat, Nabi hanya terima hadiah. Pernah diberikan satu barang kepada Barirah sebagai zakat, diberikan harta zakat kepada Barirah. Barirah adalah hamba kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hamba kepada Khadijah ataupun hamba kepada isteri Nabi lah, salah seorang pada isteri Nabi. Jadi orang bagi harta zakat kepada Barirah, maka Barirah ni beri pula kepada Nabi, maka hukumnya boleh, sebab diberikan kepada Nabi, diberikan kepada Barirah atas nama zakat, Barirah berikan kepada Nabi atas nama hadiah. Bila berbeza transaksi, maka hukumnya halal. Macam orang toke judi ke toke apa yang memberi, kita jual barang, dia beli kepada kita. Transaksi dia memang transaksi yang haram. Sebab apa? Dia memang jual minuman keras contohnya. Memang tak ada jual lain lah, jual minuman keras je. Memang sumber-sumber yang haram. Tapi bila dia beli dengan kita transaksi yang berbeza, dia beli makanan kita, dia akan jadi halal. Seperti mana diberikan kepada Barirah
harta zakat, tapi bila berpindah kepada Nabi dia dipanggil hadiah, tidak dipanggil zakat, maka itu dibenarkan. Mengenai dengan pada zaman sekarang ini, adakah dibenarkan untuk Ahlul Bait, keturunan Banu Hashim, Banu Muttalib, keturunan Nabi ini, untuk mengambil harta daripada zakat? Kerana kita dah tidak ada harta ghanimah, harta rampasan perang. Adakah boleh ataupun tidak? Pandangan yang kuat, pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i, tetap tidak dibenarkan untuk mereka mengambil apa-apa portion daripada bahagian zakat. Namun begitu di sana ada satu pandangan yang menyatakan boleh Banu Hashim, Banu Muttalib mengambil portion daripada harta zakat. Sebab apa? Kerana pada zaman sekarang ini tidak ada harta ghanimah ataupun harta rampasan perang, harta fai, maka dibenarkan untuk mengambil harta zakat sekiranya dia di kalangan asnaf zakat. Tapi pandangan ni pandangan yang tak kuat lah. Pandangan yang kuat adalah tidak dibenarkan. Saya kira cukup sekadar ni dulu perbincangan kita lah, sebagai menutup tirai buku Fiqh Siyam daripada dalam hari ini, dalam siri yang ke-16 ataupun yang ke-17, hari yang terakhir lah. Sekiranya ada kesalahan ataupun ada penyampaian yang saya tersilap, saya memohon maaf lah. Selama saya berada sepanjang bulan puasa, saya berada di sini, dan segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah.